Boleh tak wanita yang dah nak bersalin menjamakkan solat? Apakah penyelesaian bagi persoalan tersebut? Di sini saya sertakan ada dua pandangan ulama yang membahaskan tentang isu boleh ke tidak kita menjamakkan solat ketika sakit. Pendapat yang pertama ni daripada ulama dalam kalangan mazhab Syafi'i dan juga Hanafi. Mereka mengatakan bahawa tidak harus untuk kita menjamakkan solat ketika sakit kerana perbuatan ini tidak sabit dengan perkataan ataupun perbuatan ataupun keizinan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pandangan yang pertama. Baik, pandangan yang kedua pula mengatakan harus boleh untuk kita menjamakkan solat ketika sakit. Pendapat ini menurut daripada ulama dalam kalangan mazhab Maliki, ada sebahagian dalam mazhab Syafi'i dan juga Hanbali. Kenapa mereka katakan boleh? Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isya'i fi ghairi khaufin wala matarin." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjamakkan solat antara waktu zuhur dan asar, maghrib dan isya, fi ghairi khaufin, bukan disebabkan peperangan, wala matarin, bukan juga disebabkan keuzuran hujan. Jadi daripada hadis di atas kita lihat bahawa ada sebahagian ulama membolehkan untuk kita menjamakkan solat ketika sakit. Jadi berbalik kepada soalan, boleh ke tidak wanita yang nak bersalin menjamakkan solat? Jadi perlu dilihat di sini adalah sakit bersalin itu merupakan satu sakit yang berat dan terdapat padanya masyaqqah ataupun keuzuran di situ yang membolehkan untuk seseorang wanita jika dia tak mampu untuk solat pada setiap waktu maka dia dibenarkan. Tetapi bukan mengqasarkan solat. Lain tu. Qasar ni maksudnya kita pendekkan daripada 4 jadi 2. So yang tu tidak boleh. Kerana salah satu syarat sah solat qasar adalah kita perlu perjalanan melebihi 2 marhalah. Jadi untuk proses ataupun untuk keadaan ketika bersalin ini tidak menepati syarat qasar solat. Jadi hanya dibenarkan untuk wanita bersalin disebabkan keuzuran sakitnya itu dibolehkan untuk menjamakkan solat. Semoga video ini bermanfaat dan berkongsilah dengan rakan yang lain. Assalamualaikum.